Gula anda tinggi tapi suka makan nasi. So, ini saya share tips supaya kita boleh makan nasi tapi gula tak melonjak naik. Yang pertama, make sure kita sejukkan nasi. Jangan ambil nasi panas-panas sebab nasi yang panas-panas lagi cepat lonjakkan gula dalam darah. Yang kedua, pilih jenis beras yang sesuai. Elakkan beras biasa, ambil beras basmati ataupun beras perang. Yang ketiga, make sure kita kawal kuantiti nasi. Jangan ambil nasi secara berlebihan. Dan yang keempat, kita gabungkan dengan sumber protein ataupun sumber serat. Maksudnya lebihkan sayur dan juga ada banyak lauk-lauk yang tak melonjakkan kandungan gula dalam darah. Dan jangan lupa untuk sesiapa yang gula dia dah start tinggi, yang dah lama ada kencing manis, untuk amalkan susu peria katak ni. Kita minum 2 kali sehari, nak jadikan pengganti breakfast, pengganti dinner pun boleh sebab susu ni dia sangat tinggi dengan serat. Dan yang paling penting, dia tak ada gula putih, tak ada gula tambahan. Lepas tu pula ada ekstrak peria katak dan juga kromium, 2 kandungan yang sangat bagus untuk jaga gula dalam darah kita. So nak dapatkan, saya nak share untuk orang Johor boleh dapatkan di AM PM Pharmacy berdekatan dengan anda. So dapatkan segera.